Hari ni hamba nak oyak satu petua. Kalau sekiranya pisau kita ni sangat tumpul yang teramat sangat lah, contoh macam pisau saya ni, sebab awal guna untuk potong ayam, potong tulang ayam, dia jadi tumpul. Jadi kalau kita asah walaupun pakai batu ngasah pun dia lambat tajam dan batu cepat habis. Jadi jalan paling cepat kita nak suruh dia cepat tajam, cara dia kita kena asah dekat jalan raya. Kita cari jalan raya yang batu dia agak kasar tu, kita asah. Kita kilir dekat batu jalan raya. Okey. Selalunya mata dia ni akan cepat sikit tajam lah, berbanding kita pakai batu asah biasa. Sebab permukaan jalan yang kasar ni dia mempercepatkan untuk pisau ni jadi tajam balik. Lepas kita asah dekat jalan raya, dekat jalan tar ni, baru kita asah dengan batu ngasah, baru dia mata dia jadi comel. Kita kena buat ni. Terasa dia cepat sikit tajam dia. Itu cara dia. Lepas tu baru kita pergi asah dekat batu asah yang biasa, baru dia cepat tajam. Okey, beres. Selamat mencuba.